Allahumma barik wa salli wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Dorongan menunaikan haji. Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, apabila kamu bertemu dengan seorang yang baru pulang pada haji, ucaplah salam kepadanya dan bersalamlah dengannya dan mintalah dia supaya dia memohon keampunan untuk kamu sebelum dia memasuki rumahnya. Kerana sesungguhnya dia telah pulang dalam keadaan suci pada segala dosanya. Ahmad. Hadrat Abdullah bin Umar radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, apabila kamu bertemu dengan seorang yang baru pulang pada haji, ucaplah salam kepadanya dan bersalamlah dengannya dan mintalah supaya dia memohon keampunan untuk kamu sebelum dia memasuki rumahnya. Kerana sesungguhnya dia telah pulang dalam keadaan suci pada segala dosanya. Ahmad. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahawa seorang mujahid, yakni orang yang sedang berperang di jalan Allah, dan para haji ialah ahli perwakilan Allah SWT. Jadi apa-apa saja yang mereka minta pada Allah, Allah akan diberi. Dan apa-apa saja yang mereka doakan akan diterima. Banyak lagi hadis yang semakna dengannya yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeza. Dan sebuah hadis tadi disebutkan bahawa Nabi SAW telah berdoa, ya Allah, ampunkanlah segala dosa para haji, dan ampunilah dosa mereka yang para haji telah meminta untuk mereka diampunkan. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa Nabi SAW telah berdoa dengan doa ini sebanyak 3 kali. Ini lebih lagi memberikan penekanan. Sayyidina Umar radhiyallahu berkata, Allah SWT pasti akan mengampuni dosa seorang haji dan dosa orang yang seorang haji meminta keampunannya untuknya hingga ke 20 Rabiul Awal. Adalah menjadi kebiasaan para ulama yang dahulu untuk mengiringi pemergian para haji dan menyambut kepulangan mereka dan meminta doa pada mereka. Sayyidina Buraidah radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Nabi SAW telah bersabda, membelanjakan harta ketika haji adalah sama seperti membelanjakan harta di jalan Allah, iaitu akan digandakan 700 kali ganda. Diriwayatkan pada Sayyidina Abu Musa radhiyallahu an bahawa Nabi SAW telah bersabda bahawa syafaat seorang haji itu akan diterima bagi pihak 400 keluarga ataupun 400 orang pada ahli keluarganya. Perawi telah ragu-ragu sama ada yang pertama atau kedua yang dinyatakan, dan orang yang melakukan haji itu akan suci daripada dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Bazar. Semoga Allah SWT bagi kita taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.